Bila gaji meningkat, perkara paling penting bukan mengubah gaya hidup, tetapi perkara yang paling penting adalah meningkatkan simpanan. Ramai orang salah anggap bahawa apabila gaji naik, komitmen pun mesti naik. Kereta mesti lebih mahal, telefon lebih canggih, percutian lebih kerap. Akhirnya gaji naik tapi keuangan tetap terasa sempit. Sedangkan orang yang benar-benar bijak kewangan akan buat sebaliknya. Mereka naikkan simpanan sehinggalah simpanan melahirkan sumber passive income. Asingkan sekurang-kurangnya 10 ke 30% daripada pendapatan setiap bulan. Memang pada awalnya terasa berat, tetapi disiplin inilah yang membina masa depan yang baik. Tabiat kewangan tidak terbina dalam masa sehari. Sikap menabung dibina melalui konsistensi kecil yang dibuat tanpa gagal. Dalam membina kekayaan, kesabaran jauh lebih penting daripada kepantasan. Tidak perlu kejar gaya hidup orang lain, tidak perlu bandingkan perjalanan sendiri dengan orang lain. Bersederhanalah dalam berbelanja, biar nampak miskin tapi kaya simpanan, daripada nampak kaya tapi apa pun tak ada. Yang mana masih belum ada akaun Emascap, jom kita menabung emas melalui akaun Emascap Pahlavi Gold. Boleh menabung emas rendah RM100, boleh menabung 1 gram 1 bulan. Boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Emascap percuma, siapkan bimbing sebaiknya.